Assalamualaikum. Hari ni mak nak buat kerabu toge campur kacang botol ya. Ada orang panggil kerabu, ada orang panggil urat. Sama je lah tu ya. Ni mak nak gaulkan barang dia tu. Ni apa kelapa yang tak apalah mak masukkan dulu ya. Ni masuk ni. Masukkan bawang besar dengan cili api ya. Gaulkan ni dulu. Ni ya, gaul ni dulu. Jadi sebati dulu. Kat sini ada cili besar dengan bumbu kantan ya. Mak masukkan. Tadi buah cili api ni buah rada besar buah juga ya. Ni ikan bilis. Ikan bilis goreng. Ni bahan utama dia. Kacang botol dengan toge ya. Oi. Okey. Gaul sampai sebati dulu ya. Ni tadi kan kacang botol ni dengan toge tu mak celur air panas ya. Celur air panas, lepas tu buang air panas tu. Baru gaul dengan ni ya. Ni dah 5 kasturi dalam 4 biji ya. Tu mak bu pati ayam ya. Mak bu pati ayam. Tu mak bu gula. Gula ni anggaran macam ni je lah. 1 sudu ya. Kalau rasa tak cukup garang, mak tambah lagi. Ni mak bubuhan kerisik. Kerisik. Yang tadi kelapa dia buah juga. Kerisik buah juga ya. Tapi mak tak ada buah belacan. Belacan tak buah. Ikan tak buah. Santan tak buah ya. Okey. Ni dah siap dah ya. Kerabu toge campur dengan kacang botol ya. Inilah hasil kerabu toge campur kacang botol ya. Mantap.